Ni Kak Cik Yo nak tanya. Ya, Cik Yo. Nak mai data umrah Easy to Travel ke? Ya, nak bayar daftar sebab saya bawa kawan ni. Mai Oh. juga dah daftar Easy to Travel ni. Sebab saya dah pernah pi. Jadi saya Ah. bawa dia ni kena tipu. Oh, bawa kena tipu pula. Pi package mana? Okey, baru ni saya ada tengok package dekat online. Sebab Duk Azam tu daripada tahun lepas nak pergi umrah. Jadi bila tengok tu package dia dekat 10,000 lah. Sebab kita nak ambil full box. Kalau boleh kan bila nak pergi umrah nak cari yang terbaik. Lepas tu awal tu dia orang kata hotel dekat. Bila dekat saya pun terus seronok lah. Tiba-tiba bila saya nak buat pembayaran, sebab awal tu saya letak deposit saja RM500. Lepas tu bila nak buat pembayaran tu dia kata hotel jauh. Jadi di situ saya rasa macam pasal awal cakap lain, tiba-tiba jadi lain. Saya jadi macam dah tak seronok dah kat situ. Dan tu saya rasa macam risau takut. Bila kita pergi sana, tiba-tiba hotel tak ada jauh ke apa kan. Di situ kita nak pergi, nak buat amalan. Tiba-tiba hati kita dah jadi kot lain dah. Kita risaulah benda tu. Kawan saya lah recommend. Kata mai dekat Easy to Travel ni. Sebab sebelum ni dia pernah pergi umrah. Baru balik je ni. Dia bagi tahu lah kata kat sini di antara package yang terbaik. Dan kebetulan kami pun duduk area kat sini. Tu singgah main tanya ni.